tak sampai 40,000 korang boleh dapat Alphard 30 yang baru punya tau. Korang masih tak percaya kan? Ni 30. Jom kita tengok dalam. Surprise! Ini 20. Dia 20, dia convert 1 to 1 Alphard 30, okay? So yang belah sini pun 20, yang belah sini pun 20. Tapi yang belah sini dia dah 20, dia convert jadi 30 1 to 1, okay? 1 to 1 tu dia buat apa? Macam biasalah 1 to 1, depan memang sebiji lah. Ni yang paling betul 1 to 1, detail. Ni, cermin kecil ni, korang boleh tengok yang original dulu. Nampak kecil Kecil, nampak? Kecil. Okay, kita tengok belah sini pula. Hup. Nampak? Ada lebih ni panjang, okay? So ni pun kita tukar 1 to 1. Lepas tu side mirror pun sama. Side mirror 30. Kau tengok yang 20, tengok yang 30. Okay, lepas tu tengok pintu pula. Pintu pun ini 30 punya. Okay, so 1 to 1 memang tukar pintu 4-4 dengan potong belakang. So kalau 1 to 1 convert kita memang 4-4 pintu tukar. Lepas tu tengok kat sini. Ni pillar ni lain bentuknya. Ada curve 30, ada curve 20 punya straight. Lepas tu kita sambung belakang pula. Tada!